kita terpaksa beli 150 bilion dolar barangan daripada Amerika. Kita terpaksa beli Boeing aircraft 30. MAG tak dipaksa beli Boeing ya. Mereka beli Boeing kerana ada keperluan. Sebelum tarif diumumkan lagi, mereka dah tempah. MAG juga ada tempah Airbus dari Eropah selepas tarif diumumkan. Mengapa? Kerana untuk penerbangan tertentu, mereka perlukan Airbus juga. Different flights, different distances, require different type of planes. Jadi secara ringkasnya, pesawat berbeza dibeli untuk keperluan berbeza. Kalau betul MAG dipaksa beli Boeing kerana tarif, mengapa MAG masih beli Airbus lepas tarif diumumkan? Ya, baik beli extra Boeing, mungkin dapat rendahkan lagi tarif. Tapi ini tak berlaku ya, kerana keputusan pembelian pesawat adalah keputusan MAG sendiri, mengambil kira keperluan komersial semata-mata, bukan pertimbangan politik. Penjelasan isu ini dah banyak kali saya ulang, bukan saja di Parlimen, malah melalui sidang media dan video. Saya kongsi semula penjelasan saya di Parlimen dan harapan saya kali ini pasukan Tun boleh tonton. Ingin saya jelaskan bahawa perolehan pesawat Boeing oleh MAG adalah sebahagian daripada pelan pembaruan dan perluasan kapasiti armada yang bersifat jangka panjang serta berfasa. Pembelian pesawat Boeing oleh MAG bukanlah satu keputusan yang dibuat secara tiba-tiba atau tekanan tarif, tetapi berlandaskan keperluan menggantikan pesawat B737-800 secara purata yang telah beroperasi selama 14 tahun dan menjamin keselamatan dan kepampanan operasi syarikat. Senarai perolehan di bawah perjanjian ini bukan perkara baru. Saya ada terangkan pada bulan Ogos yang lepas di Parlimen. Ingin saya tegaskan bahawa komitmen pertimbangan komersial di bawah Seksyen 6 perjanjian ini tiada kena-mengena dengan perbelanjaan kerajaan. Ini adalah kerana pembelian-pembelian yang bakal dilakukan oleh syarikat-syarikat berkenaan merupakan cadangan perolehan sedia ada syarikat dan tidak melibatkan sebarang dana daripada kerajaan. Apa yang kita buat? Kita tanya pada syarikat MNC dan juga JLC di negara ini, apakah perancangan pembelian mereka dari Amerika Syarikat? Dan kita senaraikan semua pemberian tersebut. Kalau tidak ada tarif pun, ya memang mereka akan beli juga kerana ini adalah perolehan yang telah dirancang. Sebagai contoh, pembelian pesawat Boeing oleh Malaysia Aviation Group telah diumumkan pada bulan Mac 2025, jauh lebih awal dari pengumuman tarif oleh Trump.